Hai, Assalamualaikum. Pernah tak rasa macam susah nak jadi diri sendiri? Macam ada masa kita rasa lembut dan tenang, tapi ada masa lain kita cepat marah, defensif atau rasa nak menjauh dari semua orang. Sebenarnya, bila kita cakap pasal feminine energy, benda yang paling asas kita kena faham ialah kita tak boleh hidup dalam tenaga feminin kalau kita tak rasa selamat. Contohnya macam ni. Bayangkan awak dalam satu kelas atau tempat kerja, kalau awak selalu kena marah, kena sindir atau rasa orang tak suka awak, apa yang akan jadi? Fokus awak bukan lagi pada kerja, tapi macam mana aku nak elak dari kena lagi. Awak akan sentiasa berjaga-jaga, risau, tak tenang. Sama juga dalam hidup. Bila kita tak rasa selamat, sama ada dari segi emosi, mental atau fizikal, badan kita akan automatik masuk dalam survival mode. Kita akan masuk dalam fight, flight, freeze mode. Dan bila benda ni jadi berulang-ulang, kita akan mula hilang hubungan dengan diri kita sendiri. Ambil contoh dalam hubungan pula. Kalau kita selalu bergaduh dengan pasangan sampai kita rasa macam tak selamat nak luah perasaan, kita akan mula diam. Kita akan fikir, baik aku senyap je. Kalau aku cakap pun tak ke mana. Lama-lama kita jadi kaku. Kita buat hal kita, dia buat hal dia. Padahal deep down, kita cuma nak rasa selamat untuk jadi diri kita sendiri, tanpa takut dihakimi, tanpa takut ditinggalkan. Bila keadaan ini berlarutan, tubuh kita akan mula simpan trauma tu. Kita jadi cepat penat, cepat stres dan susah nak rasa gembira semula jadi bila perasaan takut tu dah tersimpan. Jadi, apa kita boleh buat? Pertama sekali, acknowledge perasaan tu. Jangan lawan, jangan salahkan diri sebab ada perasaan takut atau rasa nak menyendiri. Kedua, bina ruang selamat untuk diri sendiri dulu. Kalau tengah tegang dengan pasangan, tak semestinya terus cari penyelesaian masa tu. Kadang-kadang yang kita perlukan ialah pause. Tarik nafas, tenangkan diri. Bila dah stabil, baru bincang semula. Dan kalau kata keadaan tu tak menjadi juga, tetap buat awak rasa tak selamat, awak berhak jaga jarak. Awak berhak pilih diri awak sendiri dulu. Tenaga feminin ni, dia penyayang, dia kreatif dan juga lembut. Tapi dia tak boleh berkembang kalau kita sentiasa hidup dalam ketakutan. Bila kita selamat dari dalam, barulah kita boleh jadi diri kita yang sebenar. Lembut tapi kuat. Tenang tapi tegas. Dan penuh cinta. Jadi hari ni, sebelum cuba jadi feminin, tanya diri dulu. Adakah aku selamat dengan diri aku sendiri? Sebab bila kita mula rasa selamat, dari situlah tenaga feminin kita akan mula bersinar.